hampa. Hari ni saya nak share kenapa prospek susah nak jumpa bisnes kita di Google. Pernah tak hampa cari nama bisnes sendiri dekat Google tapi tak keluar langsung? Atau keluar di page kelima yang orang pun malas nak tekan. Masalah ni bukan sebab produk tak bagus, tapi sebab Google langsung tak kenal siapa hampa. So, apa sebab-sebabnya? Yang pertama, tiada Google Business Profile. Ramai peniaga masih belum daftar Google Business Profile iaitu GBP, sedangkan ini cara paling mudah dan percuma untuk muncul di peta carian bila orang cari servis sekitar kawasan hampa. Bila ada GPP, pelanggan boleh terus nampak nombor telefon, alamat, foto price dan review. Semua dalam satu papan. Sebab yang kedua ialah website tak guna SEO. Kalau website hampa tak disusun ikut struktur SEO, Google susah nak faham apa yang dijual. So, SEO ni bahasa komunikasi antara laman web dan Google. Kalau tak guna keyword betul, tajuk tak jelas ataupun loading terlalu perlahan, Google akan abaikan laman tu walaupun produk hampa tu bagus. Sebab yang ketiga ialah tak update kandungan secara konsisten, iaitu konten hampa tak update secara konsisten. So, Google suka laman web yang aktif dan relevan. Kalau website hampa sunyi berbulan tanpa sebarang artikel ataupun update, Google anggap bisnes tu dah tak aktif. Lama kelamaan, ranking pun jatuh dan pelanggan tak jumpa hampa langsung. So, apa jadi kalau hampa teruskan apa tiga sebab ni? Yang pertama, pelanggan akan jumpa pesaing bukan hampa. Yang kedua, bisnes nampak tak wujud dalam carian. Dan yang ketiga, potensi jualan terkata hilang macam tu je. Kalau nak Google kekalkan bisnes hampa, kena bantu Google faham dulu, set up GPP, buat SEO asas dan pastikan laman web sentiasa aktif. Jangan lupa like, share dan follow supaya lebih ramai peniaga tempatan boleh muncul di carian Google. Bye-bye.